Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuraniza Sofia binti Rabudin, nombor kad matrik 283285, dan dalam video ini saya akan berkongsi satu perbandingan menarik antara dua budaya di Sarawak yang sangat saya kagumi, iaitu budaya Melayu Sarawak dan budaya Iban Sarawak. Kita akan lihat daripada tiga aspek utama, iaitu nilai budaya, bahasa dan agama. Jom kita mulakan perjalanan budaya kita. Dari sudut nilai budaya, Melayu Sarawak menekankan adab sopan, hormat kepada orang tua dan peranan keluarga yang jelas. Dalam masyarakat Iban pula, nilai kekitaan dan komuniti sangat penting. Mereka tinggal di rumah panjang, iaitu tempat di mana yang menjadi pusat kehidupan sosial mereka. Aktiviti gotong royong diamalkan oleh kedua-dua budaya, tetapi dalam suasana yang berbeza. Sebagai contoh, kalau Melayu Sarawak misalnya semasa kenduri, manakala Iban pula dilakukan sewaktu musim menuai ataupun sambutan gawai. Melayu Sarawak menggunakan dialek yang unik, iaitu kamek bermaksud saya, kita bermaksud awak. Dalam bahasa Iban pula, contoh ayat ialah agi hidup agi ngelaban, bermaksud selagi hidup selagi berjuang. Ini menunjukkan semangat perjuangan orang Iban. Dalam norma komunikasi, orang Melayu cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dan tidak berterus terang, manakala dalam budaya Iban pula, mereka lebih terus dan terbuka dalam komunikasi harian. Dari segi agama, Melayu Sarawak berpegang kepada agama Islam. Amalan harian seperti puasa, solat dan kenduri doa selamat amat penting. Dalam budaya Iban pula, majoriti penganutnya adalah agama Kristian, tetapi masih mengamalkan kepercayaan tradisional seperti upacara miring untuk memohon restu roh nenek moyang. Simbol agama juga berbeza. Bagi masyarakat Melayu Sarawak, bertudung, pergi ke masjid dan makanan halal adalah sangat penting. Bagi Iban, arak tuak dalam perayaan seperti gawai adalah sebahagian daripada budaya mereka. Oleh itu, kita perlu saling menghormati sensitiviti budaya dan agama masing-masing. Sebagai kesimpulannya, walaupun budaya Melayu Sarawak dan Iban Sarawak berbeza dalam kebanyakan hal, kedua-duanya kaya dengan nilai dan keunikan yang tersendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga dan belajar untuk saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih kerana menonton video saya. Jumpa lagi dan selamat menghargai budaya.